Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah wa nashhadu annaka ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Khiyaratullah, assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, Imamil Muttaqin wa Qudwatin Nasi Ajma'in. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Laqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat 128 dan juga 129 surah At-Taubah. Dua ayat yang terakhir surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, telah datang kepada kamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasul itu terlalu merasai kesakitan, kepayahan apa yang ditanggung oleh kamu, dan Rasul itu terlalu inginkan kebaikan kepada kamu, dan Rasul itu terlalu menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Seandainya umatmu berpaling daripada kamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah aku ada Allah. Dialah Tuhan yang disembah, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dan Dialah tempat untuk aku serahkan semua urusan aku bertawakal kepadanya. Dan Dialah Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang besar. Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah. Kita kena rasa betul-betul pagi ni bersyukur dan bertuah kerana Allah pilih kita. Yang pertama, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Nabi yang lain. Walaupun Nabi lain juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah ada umat lain juga dimuliakan oleh Allah. Namun kemuliaan itu tidak dapat. Yang paling utama kemuliaan itu adalah dapat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad itu mengatasi kemuliaan yang ada pada nabi-nabi yang lain. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dibincangkan dalam kitab-kitab rukun iman tentang bagaimana kita perlu percaya kepada nabi dan rasul. Amanar rasulu bima unzila alaihi min qablik. Kita percaya nabi dulu dan nabi sebelum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita belajar nabi-nabi ni ada berapa, adik-adik? Nabi-nabi ada berapa semua?
Kalau bukan adik-adik, bapak-bapak. 25 tu bukan Nabi, tu Rasul. Dia bukan sekadar Nabi, dia Rasul. Ustaz tanya sekarang ni, Nabi. Berapa? 24,000. 124,000. Itu yang biasa kita dengar lah. 124,000 atau mungkin lebih atau mungkin kurang sikit. Tapi nak kata lebih 100,000 orang Nabi. Di kalangan Nabi itu pula ada yang Allah pilih. Allah melantik mereka pula menjadi Rasul. Berapa orang Rasul? 313 orang Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi Allah sampaikan juga wahyu, tapi untuk kegunaan dirinya beribadah pada Allah. Dia tidak wajib untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah pada umat. Tak perlu. Dia hanya perlu perbaiki diri dia, beribadah pada Allah. Okey? Sebagaimana ada malaikat yang Allah beri dia kerja untuk ibadat saja. Tak ada malaikat yang ada kerja untuk buat lain selain daripada ibadat. Nabi sifatnya Allah beri dia wahyu untuk dia beriman dan beribadah kepada Allah, untuk dia membetulkan dirinya dan dia contoh pada orang lain tanpa perlu dia menyampaikan apa saja perintah-perintah ataupun pesanan-pesanan Allah, dakwah itu kepada umat. Dia tak perlu pun. Berbeza dengan Rasul di kalangan 120,000 tadi itu, Allah pilih 313. Ini Rasul. Dia bukan sekadar menerima wahyu daripada Allah, tetapi dia diwajibkan oleh Allah dengan nama Rasul itu. Ar-Risalah, dia perlu menyampaikan. Dia menjadi the messenger of God. Dia merupakan utusan dan juga Rasul kepada Allah. Itu Rasul 313. Di kalangan 313 ada 25 sahaja dalam rukun kita, rukun iman kita. Kita diwajibkan untuk bukan sekadar menghafal, meyakini, mempercayai. 25 sahaja. Bermula daripada Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 ni, ingat tak agak-agak? Sebaik kita ada anak-anak, dia boleh tolong nyanyikan untuk kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Boleh tak tolong nyanyikan? Sebab bapak tak apa ingat lah. Boleh tak, adik? Jom kita nyanyi sesama 25 orang Rasul. Boleh? Okey. Macam mana dia punya starting dia? Okey, standby Okey, yang tu. Dia tak ada mukadimah lain, dia terus macam tu Kalau yang malaikat dia ada mukadimah kan. Mari mengenal 10 malaikat. Kan, itu cerita malaikat. Itu kena buat sambutan malaikat lah. Okey, dia sambutan Maulid Nabi, kita mahu Nabi saja. Okey, so dia ada mukadimah ke lagu 25 Rasul tu? Tak ada Terus je. Okey, jom kita start. Standby. Suara yang paling sedap saya dengar orang sekolah feeling, suara semua kaki karaoke semuanya. Kita nyanyi elok-elok. Hari ni kita dibenarkan untuk menyanyi dalam ni. Okey, tapi lagu yang baik lah. Kita menyebut nama Nabi-Nabi kita. 1, 2, mula. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Baik. Saya pun tak apa nak ingat tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan 25 itu pula Allah pilih 5 menjadi Rasul Ulul Azmi, yang paling tinggi dugaan dan cabarannya. Siapa Rasul Ulul Azmi? Bermula daripada Nabi Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 rasul ulul azmi yang paling banyak dan tinggi ujiannya. Di kalangan 5 rasul ulul azmi, ada satu rasul yang paling agung, yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah nabi kita. Maka kerana itu kita perlu rasa bertuah, kerana kita bukan sekadar mendapat nabi dan juga rasul yang 25, tapi kita merupakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita hidup pada zaman bukan nabi yang lain, tapi pada zaman selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1, syukur jadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, bersyukur. Di kalangan umat Nabi Muhammad ini, kita boleh beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan semua umat Nabi Muhammad SAW yang hidup daripada zaman Rasulullah hidup, mereka melihat rupa paras, keindahan, kecantikan rupa paras Rasulullah, keindahan akhlak, peribadi, personality, kata-kata, perbuatan, semua orang suka dia. Tetapi bila dia menjadi Nabi, apabila Muhammad bin Abdullah, orang yang sama ketika sebelum umur 40 tahun, yang mereka beri gelaran dengan gelaran orang yang mereka paling percaya. Apa nama gelaran tu? Al-Amin. Ini gelaran sebelum jadi Nabi. Muhammad bin Abdullah, orang sebut je nama dia, semua orang suka dia. Sehingga orang berikan dia gelaran orang yang paling amanah, dipercayai, paling jujur. Mana dalam keadaan masyarakat jahiliah, bayang jahiliah, orang yang hidup dalam keadaan minum arak suka hati, boleh mabuk suka hati, boleh bertelanjang, berbogel, tapuk urat benang di kawasan Kaabah, boleh berzina, boleh bunuh anak suka hati, merasa sial dengan anak perempuan. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah, sebelum dia jadi Nabi, dia tak buat pun benda-benda tu semua. Dia jadi orang yang sangat baik. Arak pun tidak, perempuan pun tidak, buat benda pelik-pelik pun tidak, cakap benda tak elok pun tidak. Yang pada zaman satu semua orang boleh buat. Dia baik. Sebelum dia menjadi Nabi, sebelum dia diutuskan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang yang tak suka dia. Bayang Maka sebab itu Allah sebut perkataan dalam ayat 128, laqad ja'akum rasul min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul, iaitu Muhammad ini adalah di kalangan kamu bukan tak kenal dia. Keturunan dia kamu bukan tak kenal. Abdul Muttalib, datuk dia tu, bapa dia Abdullah, sama adik-beradik dengan Abu Lahab, kamu punya menteri pembesar Mekah ni. Hamzah, pahlawan yang hebat yang jaga kota Mekah ni. Abu Talib, antara menteri-menteri orang yang ada, orang kenamaan di Mekah. Keturunan Hashim, semua kenal ni. Muhammad takkan kamu tak kenal. Kamu juga yang suka dia. Dahlah cantik, perangai elok, akhlak, semua kamu. Tapi apa yang berlaku bila mana Nabi Muhammad SAW ketika usianya 40 tahun, bila mana baginda mula mengisytiharkan dirinya sebagai seorang Rasul. Bayang ketika Muhammad yang sama itu dilahirkan, orang Mekah semua excited. Yang paling excited siapa dia? Pakcik kepada Nabi Muhammad SAW lagi. Siapa nama pakciknya? Sehingga dia boleh sembelih 100 ekor unta, sehingga dia beri makan. Seronok sangat sebab dia dapat anak saudara. Sebab dia ada adik-beradik yang bernama Abdullah, tapi Abdullah takdirkan meninggal dunia di Madinah. Sebab tu Abdullah dia masa tu dia berdagang pergi ke Syam. Dalam perjalanan balik daripada Syam, Syam ni bumi Syria, bumi Iraq sekarang ni, bumi Palestin, Jordan, itulah Syam. Dalam perjalanan balik daripada Syam singgah ke Madinah, Abdullah ni. Okey, dalam tak sampai Mekah lagi, di Madinah, Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Abdullah ni adik-beradik dengan Abu Lahab, Abu Talib, siapa lagi? Hamzah. Ini semua ni orang-orang yang dikenali. Kamu bukan tak kenal Muhammad bin Abdullah. Maka telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan diri kamu. Abu Lahab sampai tahap dia merdekakan hamba dia, punya seronok bila kelahiran Muhammad bin Abdullah, anak buah dia. Bukan sekadar bagi makan 100 ekor, ada yang kata kambing, ada yang kata unta.
merdekakan hamba lagi. Dialah orang pertama yang bergembira. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dirinya sebagai rasul ketika usianya 40 tahun, orang yang sama iaitu Abu Lahab, dia jugalah orang pertama yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia orang pertama yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia jugalah orang pertama yang mencela dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi menghimpunkan orang Mekah di kawasan Bukit Safa dan juga Marwah itu. Percayakah kalian kalau aku mengatakan di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang akan datang menyerang tanah kita? Apa jawapan respon orang Mekah yang mengenali Muhammad bin Abdullah? Bukan sebagai Rasul, sebab dia tak isytihar lagi dia sebagai Rasul. Apa respon orang Mekah bila dia kata, bila Rasulullah SAW cakap, percaya tak aku nak pergi belakang ni ada tentera tengah standby ni datang nak serang kita? Jawapan orang Mekah adalah, bal antal amin. Bahkan engkau, wahai Muhammad, engkau lah orang yang kami boleh percaya. Kau cakap apa pun kami percaya. 40 tahun kami kenal engkau. Maka Rasulullah SAW respon jawapan orang Mekah. Dia kata apa? Inni Rasulullah. Perkataan pertama yang dikeluar setelah 40 tahun, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dan Allah itulah perkataan for the first time, perkataan pertama Tuhan yang disebut setelah 100 tahun. Mereka beriman dengan nama Tuhan lain. Ada Tuhan yang paling besar namanya Hubal, ada Manna, Lata, Wal Uzza, ada beratus, lebih 300 berhala sekitar Kaabah, tak termasuk tempat lain lagi. Mereka menyembah dengan Tuhan yang nama-nama lain. Tapi ini kali pertama mereka mendengar nama Tuhan yang bernama Allah, dan Muhammad yang mereka kenal selama 40 tahun mengaku dia adalah utusan Tuhan ini. Aku adalah Rasulullah, dan aku diperintahkan untuk kalian semua beriman dan menyembah Allah. Dalam arti kata, tinggalkanlah semua sembahan-sembahan. Dan Nabi tunjuk ke arah Kaabah tu. Apa jawapan orang Mekah pada masa tu? Tak ada orang yang berani jawab, kecuali setelah mereka mendapat keberanian bila ada orang pertama yang mula menjawab, dan orang itu adalah orang yang pertama yang menyambut kelahiran Rasulullah SAW, iaitu Abu Lahab. Dia adalah orang pertama yang mengangkat tangan di depan muka Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Dia angkat tangan depan muka, sama ada begini atau begini atau begini, depan muka, dengan penghinaan daripada Rasulullah. Tabalak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana, adakah sebab ini kau nak impunkan kami, nak suruh kami tinggalkan berhala, suruh sembah Tuhan kau? Sebab ni ke kau nak himpunkan kami hari ini? Maka Abu Lahab itu dengan tangan yang diangkat depan Rasulullah SAW, Allah memburukkan tangan dan juga seluruh jasad Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah. Dan mula dia mengering. Dia Abu Lahab dia tak mati perang, dia mati sakit kering dekat rumah, busuk di rumah. Jangan sesekali hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan sebab penghinaan itu, keberanian Abu Lahab itulah memberanikan orang Mekah untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang Allah pilih mereka boleh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Khadijah, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, antaranya orang-orang muda, Mus'ab bin Umair, antaranya Arkam bin Abil Arkam. Tak termasuk lagi dengan Sayyidina Umar, akhirnya walaupun seorang yang sangat agresif, yang dikenali dengan kepahlawanannya, kekerasannya, dan dia juga dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa orang hamba-hamba, orang-orang susah, ya Allah beri hidayah kepada mereka untuk beriman. Tuan-tuan, mereka bertuah dan beruntung kerana hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman. Mereka melihat Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertuah. Dan keuntungan para sahabat itu tak boleh ditandingi oleh sesiapa pun, dan mereka mendapat title sahabat. Yang Nabi sebut dalam hadis, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang berada pada kurunku, iaitu yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian mereka yang mengikuti selepas itu, selepas itu, selepas itu. Tuan-tuan, mereka bertuah kerana beriman pada Rasulullah, walaupun ramai yang menghina Rasulullah SAW. Tuba man arani wa amana bi. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, beruntunglah mereka yang melihat aku dan beriman kepada aku. Dan Nabi juga menyebutkan summa tuba, summa tuba, summa tuba.
Tuba ini sama ada maksud beruntung, sama ada maksud nikmat syurga. Tuba ni maksudnya syurga. Ada sejenis pohon ataupun nikmat dalam syurga yang disebut sebagai tuba. Dan mungkin kita nak bahasakan dengan lebih mudah, beruntunglah, syurgalah, syurgalah, syurgalah mereka yang tidak pernah melihat aku. Malam yarani wa amanabi, tetapi dia beriman kepadaku. Siapa tuan-tuan? Kita. Hari ini kita bukan Abu Lahab yang menyambut kelahiran Rasulullah sebagaimana Abu Lahab. Walaupun dia bagi makan, walaupun dia merekakan hamba, dia rasa seronok sebab dia dapat anak buah, dan dia perlu jaga anak buah ini sebab bapaknya dah tak ada, Abdullah, dan keturunan ni keturunan baiklah, keturunan dia lah. Daripada datuk yang sama, Abdul Muttalib, sebagai seorang pakcik, dia memang akan take care Muhammad. Tapi kerana datuk masih hidup pada masa itu, maka Abdul Muttalib lah yang jaga. Dan Abdul Muttalib adalah orang yang disegani dan dihormati. Balah nama Muhammad itu sebenarnya adalah ilham ketika, dan disebut dalam kitab Dalailun Nubuwah, Imam Al-Baihaqi pernah sebut Sayyidatina Aminah ketika dia dalam mengandung lagi, dalam mimpi lagi, dia telah diilhamkan dengan nama Muhammad, tapi dia hanya tak sebut. Dan sebutan Muhammad itu diisytiharkan, dimasyhurkan oleh datuk, sebab dalam tradisi memberi nama ni adalah bapa, tuan. Kalau bapa tak ada, datuk yang bagi nama. Ini tradisi yang sebenar. Yang wali ni adalah belah lelaki. Mana kewalian ini antaranya dengan memberi nama. Maka kalau kita ingin dapat anak, tuan-tuan, berikan kuasa beri anak itu kepada suami, kepada bapa ini. Bincang tak salah. Okey? Aminah mendapat ilham itu, tapi dia tidak mengisytiharkan, melainkan Abdul Muttalib. Bukan sekadar diberi ilham oleh Allah, dia yang mengisytiharkan Rasulullah dengan nama Muhammad. Dia mengangkat bayi ini dan menyebutnya dengan nama Muhammad ketika di Kaabah, orang yang terpuji. Mana tak terpuji, tuan-tuan, Dan akhirnya daripada dia lahir, dia menjadi orang yang sentiasa dipuji sampai kiamat, tuan-tuan. Tidak ada satu pun nama yang setiap saat yang akan disebut dengan puji kepadanya melainkan nama Muhammad. Kalau kita tak puji, ada orang lain puji. Kalau kita tidak selawat, ada orang lain selawat. Kalau kita tidak solat, ada orang lain solat. Kalau kita tidak ziarah Nabi sekarang, ada orang tengah ziarah Nabi sekarang. Sebutkan satu nama yang setiap saat, yang sentiasa disebut dan dipuji namanya. Kita tak akan jumpa nama lain melainkan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, berikan nama anak-anak, letak nama Muhammad ke depan. Letak nama Muhammad. Dan panggil nama itu dengan nama Muhammad, bukan nama Mat, Mamat, bukan. Panggil nama Muhammad supaya pujian itu bukan sekadar pada nama, malah akan membentuk peribadinya, membentuk akhlak, kata-kata dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kegembiraan kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tanda peringatan kita. Kalau ada orang dia tak nak buat perayaan ini dengan nama Maulid Nabi, dia nak buat dengan nama Zikra Rasul, apa jua nama, sebagai satu nama sahaja, tapi sambutannya tetap sama. Kita tetap akan berselawat kepada Nabi, kita tetap akan bercerita keindahan, kelebihan, keistimewaan dan perkara-perkara yang boleh mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah berarak, sebagai manifestasi perarakan ini tidak dibuat oleh Nabi dan para sahabat sebab mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka sentiasa bersama dengan Rasulullah. Mereka tak perlu berarak. Apa mereka nak berarak? Sebab mereka boleh berjalan dengan Nabi SAW. Mereka ada pengalaman itu untuk ingat Rasulullah SAW. Mereka tidak perlu spanduk bunga mangga, tak perlu. Mereka ada momen kenangan hidup dengan Rasulullah. Mereka makan sepinggan dengan Rasulullah. Mereka boleh susah senang dengan Nabi. Mereka sentiasa ingat dan mereka tidak perlu pun perayaan. Mereka tidak perlu diingatkan tentang Nabi sebab diri mereka sentiasa ingat Nabi. Sehingga setelah Rasulullah wafat, ada beberapa orang sahabat, antara termasuk Hasan bin Ali, cucu Nabi, pernah dengan beberapa kawan-kawan di kalangan sahabat, yang bila setelah Rasulullah SAW wafat, dia pergi kepada rumah seorang makcik, dan hadis ini disebut dalam kitab Syama'il Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammad, dia ada sebut. Ingatnya mereka kepada Rasulullah SAW bukan sekadar ingat hadis-hadis sejarah, bukan. Sehingga kan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi makan pun mereka ingat dan mereka nak makan apa yang Nabi makan. Dia pergi kepada seorang rumah makcik tua, dan makcik itu hidup zaman Rasulullah SAW. Yang mana zaman Rasulullah hidup, makcik ni suka buat makanan dan Rasulullah suka makan makanan makcik ni. Saya lupa nama sahabiah ni. Tak silap saya dalam kitab Syama'il pun tak disebut nama, tapi disebut sebagai seorang perempuan tua.
Okey, dalam hadis Imam At-Tirmizi. Maka sahabat-sahabat setelah Rasulullah wafat, mereka pergi ke rumah sahabiah ini, seorang sahabat perempuan ini, makcik tua, makcik yang sudah berusia itu. Dan mereka pergi, mereka buat apa? Wahai ibu, wahai mak, boleh tak tolong masakkan makanan yang disukai, yang suka dimakan oleh Rasulullah SAW. Mereka teringat dulu kita pernah makan dengan Nabi. Sekarang ni kita nak makan baliklah menu tu. Jadi makcik tu jawab apa? Apa jawab sahabiah ini? Kamu takkan suka makanan ni. Mungkin dalam maksudnya sekarang orang dah tak makan dah makanan ni. Kan kita mungkin ada makanan-makanan dulu zaman 70-an, 80-an. Sekarang orang tak makan dah, makan spaghetti. Sekarang ni orang tak makan dah benda tu. Contoh, makcik ni kata, sahabiah ni mengatakan bahawa kamu mesti takkan suka. Apa jawapan para sahabat ketika itu? Kerana mereka ingat sangat Rasulullah sehingga ke makanan yang Nabi makan pun mereka nak makan. Tak, kami nak makan apa yang Rasulullah makan. Maka makcik pun mengulilah tepung dan diletakkan sejenis herba di atas itu, adalah sikit campur-campuran daging dan sebagainya, dan dibakar. Dan akhirnya keluarlah menu itu yang lebih kurang macam pizza, tuan-tuan. Orang kata pizza ni makanan Meksiko, makanan Itali, tuan. Dia lebih kurang itu, sejenis roti dough yang telah dibakar yang ada serbuk ke atas tu dan juga beberapa inti ke atas tu. Para sahabat, mereka mengingati Rasulullah, mereka mungkin tak berceramah. Mereka tidak ada sambutan perayaan, tapi bila mereka teringat, mereka cari macam mana ya? Kalau kita teringat, jom kita pergi makan menu yang Nabi suka makan. Ada sahabat yang teringat Rasulullah SAW, maka mereka pergi ke rumah Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik, dia pernah 10 tahun hidup menjadi pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik, masa dia muda lagi duduk dalam rumah Rasulullah. Dan bila Rasulullah wafat, Anas bin Malik dapat sikit kelebihan. Dia boleh simpan beberapa barang Rasulullah, antaranya cawan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Anas simpan cawan tu. Cawan kayu yang ditempa dekat luarnya ada besi. Untuk nak bagi kayu tu tahan lama, maka dibalut kayu tu dengan besi. Cawan kayu. Okay, kalau tuan-tuan biasa tengok cerita Rom, cerita Viking, kan dia ada cawan kayu tu. Okay. Maka para sahabat bila mereka teringat Rasulullah SAW, dia pergi rumah Anas bin Malik. Wahai Anas, boleh tak keluarkan balik cawan tu? Kami nak minum dengan cawan yang pernah diminum oleh Rasulullah SAW. Mereka tak macam ramah. Mereka tak berarak macam kita. Tapi mereka juga ada waktu untuk mereka nak mengingati Rasulullah SAW. Ada ketika mereka pergi ke rumah Sayyidina Aisyah dan mereka meminta kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, boleh tak bawa keluar pakaian Rasulullah? Dan Aisyah bawa keluar 2 pieces, 2 potongan pakaian Rasulullah. Dan inilah jawab, kata Aisyah, inilah pakaian yang terakhir yang Nabi pakai ketika rohnya dicabut oleh Allah SWT. Iaitu pakaian belah atas satu dengan izar, kain belah bawah satu. Nak bagi tahu sahabat mereka ada waktu yang tiba-tiba perasaan entah daripada mana teringat Rasulullah SAW. Saya ada jumpa seorang kawan, kehidupan normal tuan-tuan, kita pun ingat Rasulullah, tapi ada masa kita tak teringat, hidup normal saja. Tiba-tiba ada satu masa kita betul-betul teringat Nabi, rindu Nabi. Ada tak tuan-tuan, ada rasa tak benda tu? Ataupun hari ini kita mengenali Nabi, kita mencintai Rasulullah sepanjang umur kita, sepanjang tahun. Bila hari ini kita buat perayaan, ada tak rasa sesuatu yang menambah rindu itu, perasaan itu? Kalau tak ada sekalipun, mungkin ada waktu lain. Ada seorang kenalan saya, dia kongsi, dia cerita, dia normalnya dia bekerja sebagai Bilal kat masjid. Selalu sebut nama Nabi dalam azan dan sebagainya. Tapi normal je perasaan. Tapi tiba-tiba satu hari, dia terfikir banyak pasal Rasulullah. Tak tahu entah daripada mana, tiba-tiba terfikir. Rasa sedih, rasa rindu, terfikir pasal Rasulullah SAW. Sampai sebab. Tengok orang pergi umrah ziarah Nabi, terfikir, tapi aku tak mampu. Bilal, berapa sangatlah gaji. Kos umrah pula makin mahal. Tapi tiba-tiba teringat Rasulullah, sedih sebab. Tuan-tuan, dia kata, esoknya ada jemaah masjid dia. Jemaah masjid. Ini cerita sahabat saya dekat Taman Tun, Masjid Taman Tun lah sebenarnya cerita, Masjid At-Taqwa. Dia Bilal Masjid At-Taqwa. Dia rasa dia tak mampu. Tiba-tiba dia orang yang ingat Rasulullah macam biasa-biasa je, tapi satu hari dia teringat sangat. Esok itu, datang seorang jemaah, dia kata, Ustaz, saya rasa saya nak sponsor Ustaz. Saya nak sponsor 2 orang masjid untuk pergi umrah. Sponsor, fully sponsor. Ustaz, dan ada seorang siap masjid tu,
Dan punya siap masjid tu adalah bapa kepada Bilal ni. Dia dengan bapa dia pergi, tuan-tuan. Free of charge. Nak bagi tahu, kadang-kadang bukan senang untuk kita tiba-tiba nak rasa, nak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana tak senang itulah kita terpaksa buat majlis supaya nak paksa diri kita untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak anak-anak kita untuk juga terlibat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jentik hati kita yang kadang-kadang jauh untuk ingat Rasulullah, sebab banyak benda lain yang kita kena ingat. Banyak benda lain yang kita kena fikir, sehingga akhirnya kita menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yang lebih malang lagi, kesiannya kita ni umat Nabi yang mengaku menjadi umat, mengaku kata cinta ingat Rasulullah, tak kala Allah beri kita peluang berada di Madinah, kadang-kadang 4 hari, 5 hari saja kat Madinah. Tuan-tuan pernah pergi kan umrah, kadang-kadang masuk Madinah dulu, kadang-kadang settle umrah Mekah baru pergi Madinah, ada 4-5 hari saja. Kalau musim haji yang lama-lama sampai 40 hari, 50 hari pun Madinah still 4-5 hari juga. Lamanya di Mekah. Tuan-tuan, kesian dekat kita yang mengaku jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dah berjuang, berkorban, susah payah, susah senang, yang kita dah baca ayat 128, 129 tadi. Nabi punya perasaan kalau untuk umat ini dibagi semua kebaikan, kerisauan, semua. Dia tak boleh tengok umat ni susah. Dia tak boleh tengok umat ni tak dapat kebaikan. Dia punya hirsun ini sampai tahap kesungguhan. Macam mana seorang bapa, seorang mak yang bersungguh untuk anak, untuk family ni. Kalau anak sakit, dia boleh tak tidur malam sebab anak. Dia boleh risau anak kat luar negara. Dia boleh buat semua susah payah bekerja demi anak-anak. Tapi berapa ramai anak-anak yang boleh ingat mak bapak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah untuk umat. Berapa ramai umat yang boleh ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ketika dia berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayang duduk jauh dengan Nabi itu tak ingat Rasulullah, itu mungkin biasa. Tapi yang lagi luar biasa adalah ketika berada dekat dengan Rasulullah di Madinah pun dia boleh tak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang 4 hari, 5 hari duduk di Madinah, sekali saja dia pergi ziarah Rasulullah di Kubah Hijau dengan alasan jauh ustaz. Dah ustaz pilih hotel jauh. Hotel Malaysia kan biasa dekat belakang masjid. Kan? Sekarang baru adalah hotel-hotel yang depan tu baru dah hidup sikit depan makam Rasulullah. Yang depan makam Rasulullah pun belum tentu dia hari-hari nak duduk dekat Kubah Hijau, spend time dengan Rasulullah. Sebab kita akan disibukkan dengan kedai-kedai viral di Madinah, tempat-tempat santai di Madinah, kedai-kedai kopi yang bercambah di Madinatul Munawwarah, dengan Kubah Walk yang boleh naik bagi pergi ke Kubah, dengan kedai ikan goreng yang besar di Syariq Korban, dengan kedai seorang Arab Yaman yang boleh cakap Melayu, kedai Mak Kilau, dengan macam kesibukan kita boleh sibuk, dan akhirnya kita meninggalkan Rasulullah SAW yang ada di bawah Kubah Hijau. Malang kita tuan-tuan yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada 4 hari, 5 hari dekat mana sekali je dia pergi ziarah Nabi dengan alasan jauh. Letih ustaz, dia tak tahu dan dia lupa di hari akhirat dia akan memerlukan jarak yang lebih jauh dan dia akan mencari Rasulullah SAW yang belum tentu dia akan jumpa di hari mahsyar nanti. Berapa lama dia kena menunggu pun dah beribu tahun, belum lagi nak berjalan di padang mahsyar, yang tak tahu nak ke mana untuk cari Rasulullah. Kita duduk di Madinah, sekurang-kurangnya kita ada 15 minit, 20 minit berjalan, dan kita tahu kita berjalan tu nak pergi ke mana untuk cari Rasulullah di bawah Kubah Hijau tu. Kita tahu tuan-tuan, walaupun kita letih, tapi kita tahu takkan sesat, confirm takkan sesat. Pergilah pusing kanan ke pusing kiri ke pergi masjid paling depan, kita mesti akan nampak Kubah Hijau. Mesti akan jumpa Rasulullah di bawah Kubah Hijau. Kalau tak jumpa juga, mungkin salah masjid. Itu je. Macam mana orang yang risau sangat nak masuk masjid, tak nampak Kaabah. Ya Allah, memang dosa saya banyak. Awak salah masjid. Tu bukan Masjidil Haram kak, ni Masjid Nabi. Memang belum Kaabah lagi. Dia punya risau baca buku mastika banyak sangat. Tuan-tuan, maka kita tak nak ketika Allah pilih kita menjadi umat, pilih kita untuk mengingati Rasulullah, Allah jemput kita pergi ke Madinah, tapi kita masih mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak begitu tuan-tuan. Begitu juga hari ini Allah pilih kita menyambut Maulidin Nabi, hari kelahiran Rasulullah.
tapi kita masih buat perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya tak nak sebutkan apa, mungkin agak sensitif nanti. Kita berselawat, tapi lepas selawat apa yang kita buat? Kita pakai baju elok-elok, luarannya nampak cantik, dalamannya, hatinya bersih tak? Sebagaimana bersihnya pakaian yang ada dekat luar. Kuku-kuku ni potong tak? Gigi ni berus tak? Sebelum nak selawat tadi ni. Okay. Sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah minta untuk kita buat atau tidak? Maka semua perkara ini kita perlu jawab sendiri. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dengan sambutan semata-mata, namun sambutan ini sebagai pencetus supaya kita menambah kecintaan, supaya kita diingatkan untuk betapa penting kita mengingati dan mencintai Rasulullah, sehingga Allah mementingkan perkara ini. Allah mewajibkan kita untuk kita berselawat dan juga memberi salam pada Rasulullah dalam solat. Di luar solat mungkin dia tidak wajib, tapi Allah mewajibkan kita sebab Allah tahu manusia ni kalau diberi pilihan antara wajib dengan tak wajib, dia mesti akan pilih. Banyak benda lain dia boleh buat, tapi maka sebab itu Allah wajibkan solat. Yang wajib itu pun orang-orang tak buat juga. Maka kita yang dah buat solat, kita bertuah kerana dalam solat ada selawat, dalam solat ada tahiyat yang ada salam dan juga selawat. Maka kita telah beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berselawat kepada Rasulullah SAW dalam solat kita, dan hari ini sepatutnya dengan sambutan hari kelahiran Rasulullah kita boleh buat selawat. Kalau boleh hari ini, kalau tak mampu nak buat setiap hari, biarlah hari ini hari yang paling banyak kita berselawat. Boleh tuan-tuan? Saya nak bagi hadiah. Boleh tak siapa-siapa yang boleh mengaku? Kita nak tengok siapa yang paling banyak selawat sepanjang saya ceramah tadi. Daripada start 9 suku sampai sekarang 9.50 ni dah setengah jam. Setengah jam ni sepatutnya minimum kita boleh dapat 1,000 selawat. Sebab 100 lebih kurang 3 minit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebut yang tu 3 minit 100, bermaksud 30 minit 1,000. Ada orang yang memang dah 3,000, 4,000, 5,000. Ada tak siapa yang nak mengaku? Ini bukan cerita riak, tak riak. Tapi saya sangat saya insist, saya sangat nak bagi hadiah sebagai tanda penghargaan, sebab saya tak mampu nak buat, sebab saya kena berceramah ni, saya tak mampu nak berselawat sepanjang saya ceramah. Tapi dengan saya ceramah, mungkin ada orang yang berselawat sepanjang ceramah tu, atau daripada pagi tadi, daripada malam tadi sampai sekarang dah dekat 10,000 dah daripada selawat. Ada tak yang boleh nak mengaku supaya boleh memberi inspirasi pada yang lain-lain? InsyaAllah kita doakan supaya akak ataupun abang yang dah banyak selawat ni tak riak. Kita buat ni bukan sebab nak riak, tuan-tuan. Dan saya nak yang mengaku ni kalau boleh, supaya selawat itu, sekurang-kurangnya kami yang tak banyak ini, kerana dia yang berselawat menyebabkan kita dapat juga kelebihan itu. Allah selamatkan kita dengan sebab dia buat. Ada tak? 1,000, 2,000, 3,000 ada tak? 5,000 ada tak yang dah 5,000 selawat sampai sekarang pukul 10 pagi ni? Semua tawaduk tak nak mengaku. Saya yakin tuan-tuan buat banyak. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebenarnya 1,000 selawat itu kita hanya perlukan kadang-kadang tak sampai 30 minit pun. Okey, maka lazimilah selawat kalau boleh. Kalau tak mampu setiap hari, hari ini hari sambutan Maulidur Rasul, zahirkan sambutan itu dengan kita memperbanyakkan salam dan selawat kita kepada Nabi SAW. Dan ingatlah tuan-tuan, ini adalah perkara yang paling mudah berbanding semua yang lain-lain, tapi kualiti dan kehebatannya sangat hebat. Sebab apa? Sebab satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk buat, dan Allah mengisytihar dirinya juga buat perkara yang sama, maka itulah salam dan selawat. Dan Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya aku, Allah, dan para malaikat aku berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawatlah ke atasnya, wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan yang sempurna kepadanya. Maka bila kita bagi salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam tahiyat, itulah salam yang sempurna. Kita tak bagi salam sempurna masa bagi salam masa semayang, lepas semayang tu assalamualaikum warahmatullahi, kita hanya dibenarkan sebut sampai warahmatullahi wabarakatuh, tak? Walaupun wabarakatuh tu paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masa bagi salam kan? Kan ada imam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada kan? Tapi ada bila
masa dalam tahiyat. Itulah salam yang paling sempurna, dan kita beri salam itu kepada Rasulullah SAW, bukan kepada orang sebelah kita. Walaupun kalau berikan kepada orang sebelah pun dapat pahala banyak. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, ada seorang lelaki masuk dan bagi salam, Assalamualaikum. Maka Nabi pun jemput dia duduk. Nabi pun kata orang ni dapat 10 ganjaran. Datang orang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun jawab, Nabi kata duduk. Orang ni dapat 20 ganjaran. Datang orang yang ketiga, sahabat yang ketiga masuk, dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun jawab dan Nabi pelawa dia duduk. Nabi kata orang yang dapat 30. Ini salam yang paling sempurna, dan Allah perintahkan kita beri salam yang sempurna dan juga selawat kepada Nabi. Dan Allah beritahu, aku dan malaikat berselawat dan memberi salam kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, bila kita memberi salam kepada Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah SAW, bermaksud kita sedang buat perkara yang paling mulia. Kerana Allah dan malaikat tak akan buat perkara yang biasa-biasa. Dan dia buat, dan dia menyuruh kita buat. Maka perbanyakkanlah salam dan selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping sunnah-sunnah yang lain yang menjadi ingatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua tuan-tuan dan puan, adik-adik semua, kita sekali lagi kita rasa bersyukur dan bertuah kita boleh berjumpa pada hari ini dan berkumpul, dan terima kasih pihak Masjid Desa Kolfi dan semua sekolah-sekolah yang terlibat dan semua jawatankuasa yang terlibat dalam hari memperingati baginda Rasulullah SAW, supaya peringatan ini terus kekal sehinggalah kita mati, insya-Allah. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan apa kata, jom kita tamatkan kuliah ini, peringatan tentang Rasulullah ini, dengan kita selawat kepada Nabi SAW. Boleh? Kita dah letih dah selawat tadi? Boleh kita selawat ya, insya-Allah, dengan suara yang paling sedap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qadtu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi ini ya Allah kami berhimpun untuk kami menambahkan ingatan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kerana sepanjang hidup kami dilalaikan, disibukkan dengan banyak perkara lain yang akhirnya kami melupakanmu dan melupakan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kau jadikanlah sambutan kami pada pagi ini ya Allah, menambahkan ingatan, kecintaan dan kerinduan kami kepada Rasulullah, dan akhirnya membantu kami untuk mencontohi dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, kami memberi penyaksian bahawa Nabi Muhammad telah menjalankan urusan kenabiannya. Dia telah menyampaikan risalah dakwahnya. Dia telah menunaikan perintah yang kau perintahkan kepadanya, ya Allah. Dia telah sanggup berjuang dan berkorban demi umatnya, ya Allah, untuk membawa kami semua beriman dan mentauhidkan engkau dan menjauhkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Maka atas dasar pengorbanan dan perjuangan Rasulullah ini, ya Allah, kami pohon kepadamu ya Allah, agar kau kurniakanlah wasilah kedudukan tertinggi yang terpuji yang kau sediakan kepada Rasulullah SAW di syurga, sebagaimana telah kau janjikan kepadanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad SAW yang sentiasa mengingati dan mencintaimu, serta kami mencintai Rasulullah dan mengingati dengan mencontohi Rasulullah SAW, supaya kami mendapat kecintaan daripadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Rahman Rahim, kau rezekikan kami ya Allah untuk sentiasa dapat menziarahi dan berdamping dengan Rasulullah di Madinatul Munawwarah ya Allah. Kerana nanti apabila kami mati ya Allah, kami tidak tahu di mana kami nak mencari Rasulullah di padang mahsyar nanti ya Allah. Dan kami tidak tahu adakah kami layak untuk masuk ke dalam syurga untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sekurang-kurangnya kami yakin sekarang ketika kami hidup, walaupun kami banyak dosa ya Allah, tapi apabila kau jemput kami untuk menjadi tetamu di tanah suci Madinah ini ya Allah, kami pasti akan dapat berdamping, bertemu, menziarahi dan memberi salam serta berselawat kepada Nabi di hadapan makam Rasulullah yang mulia ini ya Allah. Rezekikan kami untuk kami menziarahi Rasulullah setiap tahun, dan bagi kami yang tak pernah pergi menziarahi Rasulullah ya Allah, bantu kami, jemput kami ya Allah untuk bertandang ke bumi Makkah dan juga bumi Madinah ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tahun ini kami belum sampai lagi di Madinah ya Allah. Rezekikan kami untuk sampai di Madinah. Kami cemburu untuk melihat rakan-rakan dan kenalan kami yang menyambut Maulid Nabi bersama dengan Rasulullah di Madinah pada saat ini ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk kembali semula ke Madinatul Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami dalam sambutan Maulid Nabi ini ya Allah perhimpunan yang kau redai ya Allah. Walaupun ada yang tidak menyukai perhimpunan ini ya Allah dan sambutan ini, tapi kami buat demi untuk mendapatkan redha-Mu ya Allah, dan demi menambah kecintaan kami kepada Rasul-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.